dan salam sejahtera. Selamat datang bagi yang baru bergabung di channel Rush YT. Jangan lupa like, subscribe dan share, tekan butang loncengnya juga ya. Okey. Tuan Syarul Tuan Syarul. Okey, saya bagi peluang untuk Tuan Syarul cakap ya. Boleh unmute Tuan Tuan Syarul. Tuan Syarul. Hello, ya. Ya, Tuan Syarul. Saya nak tanya, sekarang ni saya nak purchase untuk 1 tahun, $1, maksudnya $12. Okey. So, kalau sebelum 30 ni saya purchase lagi untuk $10 untuk 1 bulan, macam mana kira? Okey, yang package awal ni dia akan terhenti. Inilah yang tak disampaikan oleh orang kadang-kadang kan. Okey, kita tak boleh ambil banyak package pada masa yang satu masa. Kita kena pilih $1, $10 ataupun $100. So kalau sekarang ni tuan dah ambil yang $1 tu, saya memang tak sarankan sesiapa ambil $1 untuk setahun. Kenapa? Lebih baik ambil $10 sebulan. Sebab pendapatan kita lagi banyak. Ya, $1 tu dengan $10 lebih banyak pendapatan $10. Boleh ambil $10 untuk bulanan. So dia akan berhenti. Yang Tuan Syarul so kalau tuan upgrade yang tu dah tak ada lah. Sebab salah info ya. Dan pastikan info-info macam ni sebelum kawan-kawan kita upgrade, tolong beritahu kawan-kawan kita sebab kita tak nak rugi. Saya pun sama tuan. Saya dari tu masuk $10. Bila saya upgrade, rugi $10. Tapi kita boleh cari. Ya, dia akan burn. Tapi kita boleh cari balik lah. InsyaAllah. Ya. Okay. Dalam sistem ni kita boleh cari balik lah. Dia burn sementara lah ya. Okey tuan ada pertanyaan lain lagi tuan? Ini. Itu saja ya. Terima kasih. Ini Makcik Karen. Okey, Makcik Karen. Daripada tadi angkat tangan. Ya, Karen. Karen, unmute. Okey. Hello, good evening. Good evening. Datuk. I want to ask you, I already paid the $10, $12. Okay. Then Alright. I paid the $10. Okay. Wait, you paid $12. Then I paid up the $10 again. Okay. So just now you said the $12 will burn. Now you see your package. What is your package? You log into your account. You check what is your package. 10, right? So not $1, right? No. No. So you are on the $10 lah. The So first one, every month I have to pay $10. $10. Yes. Okay. If I upgrade to 100, Yes. then do I have to pay the $10 every month again? No need. You become need. a $100 member. Then I have to pay 100 every month. 100 every month. Yes. Oh, okay. Another question, just now Yeah. regarding the Third bonus. the third bonus. You Yeah. said that the pending wallet, they have to allow them to deduct 10%. 10%. Yeah. 10%. Okay. Yes. The deduction is automatic or we have to do it manually? You have to do manually. That's what given you 24 hours, right? So Yes. within the 24 hours, if you have money in your wallet, because you already received the 90%, right? Because according to your limit, ada duit mah dalam wallet, betul tak? You boleh guna duit itu untuk subscribe cloud service, and then it release immediately lah. Okay. Let's say I have a pending of 500. Okay. Okay. Then I have to pay the 10% 50. Then Yes. I can withdraw the 450 or 500. 500 lah. Oh, 500. Yes. Sebab you dah bayar. Dia bukan tolak. You dah bayar kan? So dia bagilah 500 back to you. Oh, we have to pay by externally using the TRC.
Kalau you ada wallet bonus you, dah tentulah ada bonus kan. So boleh gunalah bonus itu untuk bayar. No need to withdraw. Oh, Terus okay, pergi pada okay. We use our own wallet to pay. Then only we can withdraw the 500. Yes. If you don't have money in your wallet, then you kenalah deposit, betul? Yes. You have to do the subscription, purchase cloud kan? Yeah. Ya, kalau tak, you boleh gunakan kalau ada wallet. If you have money in your dashboard, use that money lah. Oh, okay. Thank you. Okay. Okay, Alright. this is my question. Thank you. Good night. Welcome. Okay, Syaizal. Ya Tuan Syaizal. Assalamualaikum Tan. Waalaikumsalam. Ni nak tanya yang pasal kalau kita join yang free tu kan. Ya. Lepas tu kita register kawan kita. Dan kawan tu dia register kawan dia. Pada bahagian kawan dia tu kita masih dapat benefit kan? Commission or something. Okey, ya, kalau kita percuma, kita layak tengok iklan. Dan dalam iklan ni, walaupun kita percuma, direct kita ni, kita dapat 100% daripada pendapatan direct kita menonton iklan tadi. Bab iklan. Sebab bonus yang pertama, yang kedua tu adalah iklan. Satu, kita dapat duit atas kerja kita tadi. Yang kedua, kita dapat 100% daripada direct kita tadi kan. So itulah layak. So kalau Tuan Syaizal, ahli percuma, tak layak untuk bonus yang ketiga. Oh, dia at least kena $10 lah. $1 boleh. Tapi saya cadangkan kurang-kurang $10 lah kan, RM50 kan. Supaya setiap bulan lah ni. Setiap bulan. Kita dapat duit dulu baru kita upgrade, kita bayar, betul tak? Tapi tarikh dia sampai Mei 30 je kan? Apa tu? Mei 30 ni, syarat dia apa Mei 30 ni, kita nak layak untuk bonus double click ni. Kita ahli percuma, okey, kalau kita tengok sistem tu tuan kalau kita tengok sistem saya tunjuk ya. Okey, kita pelan-pelan kita belajar. Okey, tuan tengok sini ya. Sebagai ahli percuma, kita layak untuk tengok satu iklan, sebulan kita dapat $39, betul? Betul. Okey, sekarang ni tuan taja 10 orang sebelum 30 hari bulan. Taja 10 orang yang percuma. Tuan dah layak dapat $79 berganda, double click kan? So, katalah 30 hari bulan ni, sebelum pada 30 hari bulan lah, kita ambil 30 hari bulan. Tuan terus upgrade pergi $100. Tuan layak dapat sehingga $792. Nampak tak? Okey. Kalau sekarang ni tuan percuma, tuan bayar $10 $10. Tuan akan dapat ada dalam kategori $396 sebulan. Nampak? Okey. Nonton iklan saja ya. Ini tapi sebelum 30 hari bulan ni, sebelum atau pada 30 hari bulan, tuan mestilah berada dalam $10. Okey. So tuan layak dapat 396. Sekarang kita ambil pula kawan-kawan kita ni, yang 10 orang ni berbayar $10. Betul? Tuan akan dapat RM3,960 daripada kawan-kawan kita ni. Daripada 10 orang tadi. Kan? 10 kali 396 sebab dia dah bayar dan dia pun dah kenakan 10 orang. Kan? Maka tuan boleh dapat 396 daripada kawan-kawan kita tadi. 3,960. Katalah semua kawan kita ni tak taja orang. Dia bayar $10 tapi dia tak taja orang. Ya? Dia tak taja 10 orang. Maka mereka layak dapat 198, betul? Betul. Tuan kali 10 lah. 10 orang tadi. Dapat 1,980. Baik. Faham. Sebab itulah kalau susah tak kita nak bayar $10 ni kalau kita dapat banyak ni tuan. Tak apa. Okey, berbaloi. Okey, berbaloi lah. Sebab tu kalau kita ada modal, ya, ada modal lebih, kita terus untuk tempat ni $100 ni sebab apa?
kita dah boleh dapat $792. Banyak kan? Kalau kita dapat $792, takkanlah kita tak boleh bayar $100. Nampak tak tuan? Nampak tak? Tapi kita kena bayar dululah $100 untuk dapatkan 700 lebih tu kan? Untuk kali pertama. Yang kemudian daripada untung ni lah kita bayar. Sebab dia berjalan bulanan kan? Ya, betul. Contoh 30 hari bulan. 30 hari bulan ni ya. Kita ambil 30 hari bulan. Jangan bayar awal-awal. 30 hari bulan ni kita bayar $100. Lebih kurang 4 atau RM50 ya. Kita kalau lihat sini, betul? Bulan depan kita dah dapat 792. Janji kita tonton iklan, betul? Dah dapat 792, kita bayarlah $100. So modal cuma sekali. Dah bulan depan dah untung berapa? 792. Kita bertolak modal dah untung $692 tu. Kita takkan tak boleh bayar $100 kan? Ini kira Mei 30 punya program lah. Lepas tu tak ada kan? Lepas tu tuan kalau bayar $100 ni, tuan akan kekal di sini di kategori ini sampai bila-bila? Sebelum 30 Mei lah. Kalau kita akan kekal di ruangan yang dekat sini, berapa yang kita bayar ni, inilah bonus kita untuk iklan ini sampai bila-bila. Tapi orang yang masuk 1 hari bulan, dia tak layak lah lagi ni. Orang yang masuk sekarang tapi dia tak sponsor 10 orang, dia pun tak layak yang ini. Dia akan duduk di ruangan putih ni je. Faham. Nak cari 10 orang, alat telefon anak tu ada, cucu ada, apa semua. Buatlah email, daftar je 10 orang. Kalau tak ada 10 orang, betul tak? Janji kita pergi bahagian sini. Itu aja. Ya, betul. Betul. Strategi kan? Jadi dia maksudnya kalau kita orang downline di bawah kita, hanya dia lah yang kita boleh layak untuk 100% kan? Kita makan untuk usaha dia. Contoh di sini saya bagi tadi ya. Okey, contoh saya dengan isteri kan. Ini isteri saya di bawah kan. Saya ambil package 100 sebab apa saya nak 792. Isteri dapat 792 juga kan. Saya dapat 100% daripada isteri. 1,584 gaji saya. Isteri dapat 792 sebab apa? Dia dah layak. Betul? So di sini saya modalkan $200. Untung saya 2,176. Betul tuan? So bila kawan-kawan kita pula upgrade pergi $100 sebelum 30 hari bulan ni. Kalau 10 orang ni, berapa kita dapat? 7,920. Kaya cepat tuan. Ya. Faham. Cuma soalan tadi yang tergantung tu, downline kita recruit orang. So orang tu kita tak dapat lah benefitnya. Okey, kita dapat dalam bonus yang ketiga sekiranya kita ahli berbayar. Ya, betul. Kalau kita bukan ahli berbayar, ahli percuma, bonus ketiga tak layak. Walaupun orang bawah kita berbayar. Juga 100% kah atau ada percentage? Dia ada percentage, paling tinggi 50%. Dia paling tinggi 50% kan ada jadual tadi kan? Okey, faham. Di sini. So kita jangan fikir bonus yang ketiga dulu. Yang kita nak ambil kesempatan pada hari ini adalah bonus yang iklan tadi yang paling besar. Lagging sikit. Yang tiga ni dia akan jadi terus. Yang ketiga tu kira automatik dia akan jadi kalau kita ahli berbayar. Cuma bergantung pada kekuatan tim kita lah. Berapa orang bawah kita kan? Ya. Baik, faham. Terima kasih tuan. Okey tuan, Syed Zat. Okey, sekejap ya. Salman ni cakap Melayu ke apa ni? Saya nak bagi Tuan Syarul ya. Tuan Syarul. Ya Tuan Syarul. Hello. Ya, Tuan Syarul. Saya nak tanya, itu yang direct sponsor punya bonus 100% tu. One shot dia dah dapat. Setiap bulan. Pasal apa? Kawan tu kan tengok iklan setiap bulan. Oh, maksudnya kalau dia yang beri bawah 10, maksudnya setiap bulan dapat lah. Janji yang percuma tadi menonton iklan. Kalau dia tak tonton iklan, kita dapat usaha kita je. Contoh kalau saya tak menonton iklan. Saya tak dapatlah income saya, betul. Dan saya tak layaklah untuk bonus. Dia wajib menonton iklan. Maksudnya kalau bawah kita ada 100 orang, 100% 100.
Ya, Dapat 100% dapat ke kita, betul. tiap bulan. Tiap-tiap bulan. Maksudnya Janji. lifetime kan? Ya, lifetime. Janji kita menonton iklan. Sebab iklan ini dibayar oleh pengiklan tadi kan. Dia bukan rolling duit ya tuan. Sebab iklan ini sentiasa akan bertukar. Iklan ini, iklan itu, orang tu iklan, orang ni iklan dan sebagainya kan. So, itulah kita nampak selagi ada pengiklan dengan kita, selagi itu. Dan kita nampak sekarang ini apa yang berlaku, dah ramai dah pengiklan mula datang dekat Cubic dah. Dan kita dah dapat kelulusan daripada Google Ads dah. Selepas dia sehari ini dia dapat data, dia dah lihat dan sebagainya. So iklan kita ni makin bertambah, bukan makin berkurang. Kita tak perlu takut. Selagi ada perniagaan dekat luar ni, selagi itu kita akan ada iklan. So tugas kita menonton iklan dan kita suruhlah kawan-kawan kita ni menonton iklan itu aja. Faham itu kan? Maksudnya bonus pertama ni pun sudah cukup lumayan kan? Oh cukup lumayan. Bila kita fokuskan yang ini, kalau kita faham, betul saya balik-balik saya katakan, fokus yang ini je. Daftar percuma tak apa kalau kita tak ada duit. Ya? Daftar percuma. Kalau kita boleh pinjam dengan kawan $50, masuklah $10 sekurang-kurangnya. Untuk orang kita, saya memang tekankan yang itu kan. So lepas tu tugas kita kena buat. Harian ini memang wajib kita tonton iklan. Dan cara macam mana lagi kita nak cari duit senang tu kan? Maksudnya contoh katalah saya $1, yang bawah saya dia purchase untuk $100. Jadi every month 100% punya bonus tu akan dapat yang $100 punya tu lah. Dapat tuan. Oh, lumayan. Lumayan gila bonus ni tuan. Bonus kita ni memang gila, sebab tu saya duduk dekat sini. Kawan nak ajak macam-macam kita nak pergi. Nak bagi kita sebagai leader, nak bagi kita duit belanja, itulah duit belanja, inilah ajak pergi Thailand, ajak kita. Saya tak nak, saya nak duduk sini je. Sebab saya nampak ini bonus besar. Bonus gila ni. Ini baru saya tunjuk tuan, 2,176. Tu hampir 8,000 lebih ya. Ini baru saya dengan isteri saya je buat kerja. Betul tuan? Betul. 2,300, bulan depan renew lesen lah, kata bayar 200, dapat lagi 2,117. Tak payah buat kerja lain tuan. Kan, itu tak masuk lagi bonus ketiga dan sebagainya. Sebab tu saya gila menaja. Betul. Anak saya lagi, yang anak lelaki, anak perempuan, semua saya masukkan. Supaya dia dapat duit. Kalau anak kita malah pun dia dapat 792 kali 4. Kan? Hampir 800 kali 4. Dah $3,000. RM3,000 dia dapat. Mengaji lagi tu. Lepas tanggungjawab kita. Satu lagi tuan. Katalah minggu 100 poin kan. Ya. Kes tak cukup. Apa? Terlepas. Tuan menonton hari Senin, Selasa, hari Khamis, hari Jumaat tak menonton. Tak apa. Okay? Kita tonton hari yang berikut ni sampai cukup 100, itulah layakkan kita. Dia tak denda, dia cuma tambah 1 hari. Oh, maksudnya katalah 1 minggu tak cukup 1 poin, tak ada masalah lah. Betul. Dia bagi 7 hari kan. Tuan buat 8 hari. Ada orang buat 10 hari kan. So tak apa, tak ada masalah. Oh, okay. Dia tak kosongkan, dia cuma tambah hari je. Okey, faham. Nak cepat, kita buat kerja cepat lah. Alah sekejap je, tak sampai 5 minit pun. Tadi saya bagi kat telefon kat isteri, kata, aku penatlah kau buat lah. Dia buat, kan? Ya, hari kedua pun dah 22. Itulah. Senang kan? Bila kita dah praktis, nampak mudah. So, syarikat sekarang tengah mencari kaedah macam mana cara kita nak mudahkan lagi, ya. So dia tak nak beratkan lagi. Faham. Terima kasih tuan. Okey, sama-sama tuan Okey, yang tu ni Karen datang balik. Karen, apa cerita lagi? Apa soalan lagi? Baru ingat. Karen. Tadi saya nampak itu graf, itu pay dollar, tepat 4 kali atau tepat 5 kali klik tiap hari. Yang mana? Promo. Promo bergantung pada you punya package.
Itu $1 package, ialah boleh klik 5 klik sehari ya? 5 klik, 5 lah sehari. Sekarang ni belum ada lagi ya, belum sempurna lagi, nanti akan ada lah. Sekarang ni kita cuma trial run Okey, you dapat 5 klik sehari $198 lah untuk 1 bulan lah. Forever. Bukan 4 klik Ini entitlement for 4 klik or 5 klik. Itu hari bagi tahu ialah 4 klik, bukan 5 klik. 5 klik. Saya punya slide ni tak pernah berubah. Itu lain orang punya slide, saya tak tahu. Sebab kalau you tengok sini ya, dia push up 10, 5, 2, 1, tak ada 4 pun. Nampak tak? So dia push up. So sini dapat 5 lah. Janganlah masuk $1. You banyak duit. You mesti $100. Sekarang saya selalu rugi $12. Nanti boleh angkat balik mah. Betul tak? Dia ada return. Ada return. Okay, you sebelum 30 hari bulan you buat $100. Sebelum 30. Sebab apa? You layak dapat 792 forever living ni. Jangan main. Kalau you baru mau upgrade $1, upgrade $10, upgrade sini, tak dapat. You akan duduk sini. Kalau bulan 30 hari bulan ni, you $10 kan? You duduk $10 sampai bila-bila. Ini kategori. Kalau you masuk, lepas tu you upgrade $100 pun sama juga, 396 betul? Apa guna mau upgrade $100? Lagi baik duduk $10 betul? So inilah masa you mesti mau ambil the chance. Pioneer. Take the permanent chance. Once we upgrade to 100, the report will be permanent forever lah. Because I already have forever. Let's say you are $10 now, $10 sekarang kan? You layak dapat berapa? 396, betul? Okay. Sudah jadi Jun, 1 Jun, you masuk 100. You tak dapat 792, you akan duduk 396. Betul. Sama juga macam ni, you masuk 100, dapat 396, betul? Lagi baik 30 hari bulan ni, make sure you terus masuk 700 nanti $100. Kan? Ini untung banyak mah, 700 lebih you dapat untung mah. You mesti nak belanja saya sebab saya ajar you mah. You duduk mana nanti cari saya. Betul. Yalah. Okay. Try to upgrade to 100 lah. Have to lah. Don't miss the chance. Okay, thank you. Okay. Then Salman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Kena tukar nama. Ya tuan. Dia punya Salman macam apa? Bangladesh ke? Tak ada pun. Okey. Salman. Ya. Saya nak tanya. Dia untuk layakkan double click tu, kita kena ada 10 orang bawah kita sponsor. Ya betul tuan. Okey. Tapi kalau sekiranya kalau kita punya yang kita sponsor tu dia tak aktif, apa keadaan kita? Tak apa. Dia tak jadi. Still kita masih layak juga yang double click tu. Double click ni. Janji kita layak ke double click, sama ada orang bawah kita ni aktif tak aktif, itu nombor 2. Janji kita terus, kita ada 10 orang, kita dah layak untuk double click. Selama-lamanya, lifetime. So regardless lah kalau yang bawah tu dia buat kerja tak buat kerja, kita still entitled for double click. Ya betul tuan. This is beautiful. Very. Okay, satu lagi soalan. Yeah. Kalau kata tadi ada beritahu satu device, satu account. Ya betul. Untuk handphone should be okay lah. Tapi kalau macam kita kat rumah ada komputer yang kita share, pun memang tak boleh juga. Okey, komputer kalau tuan dah guna komputer atau laptop untuk tengok iklan daripada akaun tuan, jangan bagi pada isteri untuk guna. Sebab tuan dah guna 2 device, satu telefon, boleh 3-4 device boleh, tak ada masalah. Tapi device yang sama tak boleh guna untuk akaun untuk orang lain. Oh, kalau kat rumah tu kalau tak boleh nak suruh anak-anak guna apa tak boleh lah. Dia kena guna personal device. Kalau dah guna macam mana? Sharing internet tak apa, tak ada masalah. Wifi kan?
tu tak ada masalah. Tapi Device kena tu lah. ya, hard drive tu kita tak boleh nak share dengan kongsi. Kalau yang dah dalam masa 2 hari ni dia dah buat macam tu, macam mana? Tak apa, ini Share trial komputer. run. Dia share Sekarang ni- komputer. Sekarang ni trial run. Dia masih lagi kita tengah buat banyak pengubahsuaian dan sebagainya. So belum sempurna, tak ada masalah, dia tutup mata lah tu. So tapi Kita takut apabila sistem dah sempurna nanti, kalau kita amalkan macam tu, kalau tiba-tiba akaun kita kena ban dan sebagainya, itu yang kita tak mau kan. Kalau nak ambil risiko lah, sayang. okay, thank you very much. Very good explanation. Thank you very much. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Edward Tiong. Okey, Edward Tiong. Ini saya ingat. Orang mana ni? Sabah ke Sarawak ni? Ataupun orang Malaysia sini ni? Orang Semenanjung ni? Okay. Yeah. Thank you. I think you're a very good speaker. Thank you.